Sebelum saya ulas mengenai pendekatan yang diambil oleh kerajaan, isu pertama yang perlu kita sentuh dan jawab ialah sama ada keputusan menyasarkan semula subsidi RON 95 ini adalah tepat dan diperlukan oleh negara. Jawapan saya adalah konsisten daripada dulu lagi, iaitu keputusan menyasarkan semula subsidi ini adalah baik untuk negara kerana ia memperbetulkan sasaran bantuan kerajaan dari kumpulan yang lebih berada yang sebelum ini dapat lebih banyak kepada kumpulan yang lebih memerlukan. Jika penyasaran semula subsidi RON 95 ini tidak dibuat, bagi setiap RM1 subsidi RON 95 yang dibelanjakan oleh kerajaan, keluarga yang lebih berada, yang kita selalu sebut sebagai T20 ini akan mendapat 75% lebih banyak subsidi berbanding dengan keluarga B40. Negara juga akan terdedah kepada kesan turun naik harga minyak mentah dunia yang tidak menentu. Contohnya, bila harga minyak mentah naik melebihi $80 setong, contohnya dalam tahun 2023, 2024, kos subsidi RON 95 melebihi 20 bilion setahun, sekitar 23, 24, 25 bilion setahun. Bila harga minyak mentah jatuh ke paras sekarang, kos pula turun kepada 12 bilion setahun. Setiap kali ada lonjakan harga minyak mentah di pasaran dunia, kewangan negara akan terdedah. Jadi saya rasa majoriti ahli ekonomi bersetuju bahawa penyasaran semula subsidi RON 95 adalah satu keperluan dalam reformasi ekonomi negara.